Kenapa ramai orang beli emas tapi hidup tak tenang dan asyik gelisah? Tapi ada juga orang beli emas tapi relax je tengok kan? Reason satu je, seorang simpan emas dekat skrin, seorang lagi simpan emas dekat tangan. Masalah kebanyakan orang sekarang, beli emas tapi cuma nampak nombor dekat skrin. Bila harga jatuh, mulalah nak overthink. Alamak, aku rugi beli waktu mahal. Masa tu, kalau nak pakai duit, terpaksa jual dan terpaksa juga hadap kerugian. Tuan Puan bukan rugi duit tapi Tuan Puan telah hilang kawalan. Sebenarnya, kekayaan Tuan Puan tersangkut dalam sistem orang lain. Kita cuma mampu tengok nombor naik turun tanpa ada kuasa yang sebenar. Itu sebenarnya kelemahan pada sistem emas digital. Sebab tu, emas fizikal ni sangat-sangat berbeza. Bila emas ada dekat tangan, feeling dia tak sama. Bukan rasa aku ada aset, tapi rasa aku masih ada duit. Harga turun, tak ada apa-apa yang hilang selagi kita tak jual. Nak pakai duit bila kecemasan? Tak payah jual, boleh pergi pajak dulu dekat Rahnu. Nanti bila duit, tebuslah balik. So, konklusi dia, emas kita masih ada dalam simpanan. Untuk pengetahuan Tuan Puan, emas ni adalah aset kalis inflasi yang dah terbukti beribu-ribu tahun. Emas berdiri sendiri, tak perlukan jaminan sesiapa dan 100% dalam kawalan kita. Sebab itu, prinsip orang kaya ni mudah je. Kalau nak simpan kekayaan, pastikan benda itu boleh dipegang sendiri dalam tangan. Sebenarnya, suka untuk saya remind Tuan Puan, kekuatan emas adalah pada fizikalnya. Emas ada dekat tangan, barulah kita betul-betul rasa kaya. Sesiapa yang nak rasa aura emas fizikal, Tuan Puan sebenarnya boleh bermula dengan serendah RM100 sahaja dengan public gold. Cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu Tuan Puan dengan sebaiknya.